Assalamualaikum. Ini biji petai ya. Biji petai ke buah petai? Mak dah kopek. Lepas tu mak basuh lah. Belum basuh lagi. Ini petai orang beri. Lepas tu kita tumis lah ya. Ikan bilis. Lepas tu mayangkan bawang tu. Kita goreng lah. Tadi ikan bilis pun banyak jugalah. Kita nak buat sambal petai ikan bilis. Nak cakap pun, ya Allah. Ada sudah tu masukkan cili padi. Mak dah tumbuk dengan bawang putih, bawang merah, ikan bilis. Kita tumbuk lah. Kalau buat sambal hijau macam ni kan, ingat belimbing buluh. Rumah siapa yang banyak belimbing buluh tu? Kalau dimasukkan, potong-potong tu dimasukkan. Aduh sedapnya dia punya masam-masam. Tapi kena bubur gula sikit lah. Tapi yang mak masak ni tak ada gula ya. Tak apa-apa minat gula. Kalau dah cili padi ditumis gitu kayak dikasih gula. Tak ada rasa pedas. Dah lah tak pedas. Dah kita tumis-tumis gitu. Goyang gambret. Lepas tu masukkan air daripada batu lesung tu. Masukkanlah sikit. Sayang pula banyak lagi. Lepas tu masukkan garam, ajino. Dekat sini hujan. Jadi bunyi kodok tu krang krong. Ada dengar tak? Ajino. Lepas tu goseng-goseng lah. Dia masak lagi kan sampai dah agak-agak macam nak kering gitu. Nanti kalau tak masak dimakan sakit perut. Siapa yang nak tanggung tu? Tu dah agak mendidih dah agak kurang lah airnya. Ini biji petai tadi mak dah basuh. Jadi hilang lah yang warna kuning-kuning tu kan manis kan yang dah masak. Sebab petai ni kan petai masak. Dah masak. Ada orang tak nak. Sedekah lah kat mak. Alhamdulillah dapat 3 ikat. Banyak. Nak beli tu aja dah berapa seikat dia RM10 dah sekarang. Alhamdulillah. Tak kisahlah. Janji elok. Memang elok lah kalau besar-besar mata tu elok lah. Memang tak ada ulat. Dah sudah tu kita goseng-goseng lagi. Bagi dia agak kering lagi sikit. Agak-agak ngiler tak? Sedap kok. Kita masak lagi. Bagi dia kering. Taklah kering sangat. Tapi mak suka yang agak basah-basah sikit. Nampak tak?